Welcome to my lovely Charles family. Hari ni Dinda tak pergi sekolah sebab gigi Dinda nak tercabut. Jadi gigi kasih. Gigi kasih. Tengok gigi kasih. Gigi Dinda dah sipi-sipi tu. Sikit betul tu. Ish. Pagi ni hantar ayah pergi kerja. Lepas tu kita akan pergi ke klinik gigi. Nak beruk gigi pun dah takut dah ni. Tahu lah, ibu pun seram nak tarik. Kan? Kan? Ah? Gigi kasih okey lagi. Dek. Ibu milu. Dia pusing tu. Dia macam betul-betul macam hujung tanduk dah gigi tu. Sikit lagi. Tapi ibu tak berani nak tarik. Ayah pun tak berani. Ayah patutnya boleh tarik. Tarik je. Cik senang cakap tarik je. Tak boleh lah. Biar doktor lah yang buat. Biar orang yang pakar lah buat. Dah ada ubat kepas tu. Ha? Dah ada ubat kepas. Ya ke? Lepas cabut tu. Tahulah dulu-dulu zaman ibu cabut. Lepas tu letak je tisu. Dia cabut tu lepas tu nanti dia letak tu. Macam apa tu? Sulap. Macam warna putih tu. Ubat lah. Ha, Kena injek lah. kan? Okay, jap. Kita hantar ayah pergi work. Bye. Bye. Salam ayah. Asyik. Jap. Pesanan untuk Dinda pergi klinik gigi apa? Tu je doktor tu tahu. Tak ada slow. Tahu? Tak sakit. Tak sakit pun tahu. Kasih teman kakak tahu. Bye. Bye. Bye kasih. Bye. Ibu pula memandu. Okay, so sekarang ni dah pukul 9. Klinik tu pun dah reply. Dia kata boleh hari ni cek gigi Dinda. Tengok ni. Dia kata boleh. So, ibu dah tengok gigi Dinda. Cepat Dinda, tunjuk Dinda gigi Dinda. Ni gigi pertama yang nak tercabut ni. Tengok. Ish, korang tengok tu. Buat macam ni. Ui, ya Allah, ibu geli. Tak, biasanya kan kalau gigi dah macam itu, ada parents dia cabut je, dia tarik je. Tapi saya trauma. Saya takut. Saya tak boleh, saya ngilu. Ada nak tengok pun tak boleh. Ibu nak tengok pun tak boleh. Saya tak boleh. Rasa macam geli-geliman. So hantar je lagi klinik biar doktor yang buat. Jom. Ini adalah kenangan sebab ini gigi pertama nak cabut. Nak tumbuh gigi satu yang kekal. Kan Dinda? Dinda bawa school panda ni. Apa nama dia? Rainbow Dash sebagai peneman dia untuk cabut gigi. Kejap lagi dia perlukan kekuatan. Kita dah sampai. Are you ready? Ready? Nak tengok kakak cabut gigi? Dia suka tahu tumbuk ibu punya kamera. Ready Dinda? Jom masuk jom. Sebelum ni Dinda dah pernah datang klinik gigi sini untuk tampal gigi. So ibu pun prefer pergi sini lah walaupun berbayar. Yang bestnya servis dia cepat. So kita orang tunggu sekejap je, lepas tu dah kena panggil masuk dalam. Masa ni ibu minta kebenaran, boleh tak saya nak record dan nak ikut Dinda masuk dalam. Dia kata boleh. So jom kita ikut Dinda masuk dalam, tengok dia cabut gigi. Bila masuk je dalam ni, doktor tanya kenapa hari ni, ada masalah apa. Lepas tu ibu cakap lah gigi dia doktor dah nak tercabut dah, sikit lagi nak cabut. Doktor pun tengok gigi, lepas tu dia terus macam Cuba ambil sendiri sama boleh? Dia tak kasi saya pegang pun.
Doktor gigi tu kata, ini kalau gerakkan sikit memang dah terus tercabut dah. Ibu pun kat rumah tergeraklah hati nak buat sendiri. Tapi tak boleh. Aku tak boleh nak pegang langsung gigi tu sebab macam seram. Lepas tu doktor tu pun decide tak apalah, Mel lah kita buat. Dia suruh pembantu dia ambil satu gel strawberry ni untuk sapu dekat gusi Dinda. Dan dia kasih satu cermin ni untuk Dinda tengok sendiri gigi tu yang memang dah nak tercabut dah. Doktor kata ni job paling easy hari ni, Dinda. Adik, guna ni, you lap dia. Lap dia. Lap dia tu. Lap kuat sikit. Lap kuat sikit. Ambil keluar. Dah keluar dah. Kena lap je. Cuba lap. Tak nak ke doktor lap? Okey, masa ni doktor ni suruh Dinda buat sendiri. Tarik ataupun lap je pakai tisu tu sebab memang akan tercabut. Dah senang dah nak cabut tu. Lepas tu doktor tu tanya kat Dinda, Dinda nak awak buat sendiri ke doktor? Lepas tu Dinda kata doktor lah. Dinda cakap dia ada rasa sakit sikit. Bila sentuh gigi yang goyang tu, dia kata ada rasa sakit sikit. Sebab tu lah dia rasa takut nak buat. Lap sendiri ke atau doktor lap? Nak siapa buat cakap? Nak doktor buat ke Dinda buat? Doktor sapu ubat untuk you dulu. Lepas tu untuk keluarkan, adik nak buat ke doktor buat? Doktor buat. Okey, kita buat semua. Okey. Boleh. Bagi ibu, Dinda memang seorang yang berani sebab sebelum ni pun tampal gigi dia berani sangat-sangat. Ibu memang paling takut doktor gigi. Doktor lap dulu boleh? Buka Doktor lap gigi dulu. Besar-besar je. Besar-besar. Tengok atas. Tengok atasnya. Kita panggil ubat, bagi kursi tu rehat sikit. Tak ada, tak cabut lagi. Ni tengok. Ni tengok sendiri. Tengok. Belum cabut. Doktor pegang je. Ni nampak strawberry je. Boleh? Proses tu sekejap je. Ibu dengan kasih ada dekat hujung bilik ni. Tengok je. Tiba-tiba gigi Dinda dah tercabut. Dah. Bagi. Adik pilih warna biru. Okey. Tengok gigi. Cepat kan? Adik boleh cuba sendiri. Buka. Itu untuk simpan gigi. Ya. Okey. Boleh? Kapas ni gigi kokot. Gigi kokot je. Okey? Sebelum setahun dah. Tahun dah. Dah setahun. Gigi tapi tak ada sakit ya. Tapi dia dah tak rasa sakit gigi lah masa datang tampal tu sebab dia sakit gigi. Okey. Tengoklah bila dia boleh datang balik. Umur dia berapa? 6 tahun. 6. Yang seronoknya Dinda bila datang sini, dia macam biasalah sebelum ni datang sini dapat mainan. Kali ni lepas cabut gigi je terus dapat stiker. Dinda gigi ni dia tercabut sebab belakang tu dah tumbuh gigi kekal. So bila umur 6 tahun ni sangat normal untuk cabut gigi dan tumbuh gigi baru. Dah, jom kita balik. Siap! Akhirnya siap dapat rantai untuk letak gigi. Gigi kakak kenapa, Dek? Sakit kan? Cabut kan? Cuba Dinda buka kapas tu. Apa jadi kat gigi Dinda? Darah Dinda. Siap dapat stiker. Adik, sakit tak tengok kakak pun cabut gigi? Bye. Gitu je lah dia bawa baik doktor. Cuba buka dalamnya tengok gigi dia. Tengok.
nanti kita nak gigi bawah kan, kita kena tanam. Okay? Rumah. Dina, sini Dina. Okay, dah sampai rumah. Dina tunjuk gigi. Ha, Dinda dah tumbuh gigi baru dah kat belakang. Sebab tu gigi tu tumbuh. Ha, okey kan pergi jumpa doktor gigi tak? Sakit kan? Sakit sikit kan? Tengok tu kat rantai, dekat leher dia tu, dia pakai apa? Ha, gigi tu dia pakai kat leher. So nanti balik kampung kita akan tanam gigi kat kampung. Air. Ibu sempatlah singgah Petronas belikan diorang roti dan air. So dapat gitu sajalah vlog kita untuk kali ni. Jumpa korang the next vlog. Bye bye. Ciao ciao ciao. Bye.